Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrina daripada Sekolah Agama Al-Islam Rendah. Pada hari ini, saya akan mengupas tajuk yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan di Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama dan kepercayaan. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, masing-masing dengan kepercayaan dan amalan keagamaan yang unik. Ini menjadikan Malaysia negara yang unik dan menarik. Seterusnya, kepelbagaian agama di Malaysia. Yang pertama, kebebasan beragama. Perlembagaan Persekutuan Malaysia menjamin kebebasan beragama kepada semua warganya. Ini membolehkan setiap individu untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka dengan bebas. Yang kedua, toleransi antara kaum. Toleransi dan saling menghormati antara kaum di Malaysia adalah amat penting untuk memastikan keharmonian negara dan masyarakat. Yang ketiga, kerjasama dan saling bantuan. Meskipun terdapat pelbagai agama dan kepercayaan rakyat Malaysia menunjukkan kerjasama dan saling membantu antara satu sama lain. Tambahan itu, agama utama di Malaysia. Islam, agama rasmi Malaysia, diamalkan oleh majoriti penduduk Malaysia. Agama ini menekankan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buddha diamalkan oleh sebahagian besar masyarakat Cina di Malaysia. Agama ini menekankan pencapaian pencerahan melalui meditasi dan kebijaksanaan. Hindu, agama yang diamalkan oleh komuniti India di Malaysia, menekankan kepercayaan kepada pelbagai dewa dan dewi seperti Dewa Shiva dan Dewa Vishnu. Dalam pada itu, kepercayaan tradisional. Yang pertama, animisme. Kepercayaan ini menghormati semangat alam seperti pokok, batu dan gunung. Yang kedua, Taoisme dan Konfusianisme. Agama ini menekankan penghormatan kepada nenek moyang dan keseimbangan hidup. Akhir sekali, kepentingan kepelbagaian agama. Yang pertama, perpaduan. Kepelbagaian agama mendorong amalan saling menghormati dan toleransi, menyumbang kepada perpaduan kaum. Yang kedua, identiti nasional. Kepelbagaian agama menjadi ciri khas dan keunikan negara Malaysia. Harmoni. Amalan toleransi membantu mengekalkan keamanan dan keharmonian negara. Kesimpulannya, kepercayaan dan agama memainkan peranan penting dalam masyarakat Malaysia. Kepelbagaian agama ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik dan menarik. Penting untuk kita memahami dan menghargai kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia untuk memastikan keharmonian dan perpaduan negara. Sekian, terima kasih.